Berapa hari bila korang buat rawatan skin booster, korang boleh nampak hasil dia. So lepas korang buat rawatan skin booster ni, basically first few days tu korang dah start mula rasa kulit tu makin lembab dan makin segar. Tapi bila nak dapat full result je? Kadang-kala dia perlukan masa beberapa minggu hingga ke 1 bulan for the best result. So the first few days juga, basically kulit korang ni akan jadi lebih lembut, lebih tegang dan lebih glowing juga. Hasilnya akan nampak dalam masa seminggu, but have to be a bit patient for the best results and for the optimum result. Satu session maybe tak cukup lah. Maybe hanya boleh improve about 20% of your skin condition. For the best result, untuk kulit tu nampak muda, lebih segar, lebih cantik, you have to go about 3 to 4 sessions. But then, apa yang saya boleh cakap, rawatan skin booster ni memang sangat berbaloi because dia memang boleh tolong untuk kulit tu nampak lebih muda, lebih segar dan lebih glowing. So jom, tunggu apa lagi? Glow up your skin with Glowjust.